macam buat business tau. So kita bangun pagi tu, kita settlekan pampat tu, and then buka handphone, tengok reply message customer ke, message client ke. I do my job, I do my responsibility. Orang tengok kita, okay, orang tengok I macam biasa saja. Di mana kita kerja, macam I jual produk juga, so nampak produk je. Mungkin sebab kita dah macam hustle, ada tempat tu diri ni. I rasa diri I ni ada je kat satu tempat tu. Tapi hakikatnya rasa sebenarnya tak ada pun. Faham tak? Like you ada tapi tak ada. Pernah tak korang rasa macam tu? Because there's certain moment, some moment I rasa macam tu. Kita buat kerja kita, kita buat tanggungjawab kita semua, kita jalani kehidupan kita macam biasa. Tapi rasa ada dekat situ. Kadang nak cakap ni kan ni sekali, tapi you still macam kalau kata kita cakap macam ke ni, kau tidur hilang lah. Betul lah 24 jam kan hilang. Betul lah. Kita ni kuat kan. So I macam for me myself, okay, kita ni jenis yang tak mudah nak jatuh, tak mudah nak, orang kata apa, nak mengani pun sebenarnya manusia juga kan. Kita nampak je kita macam kerja macam robot. Tak, sebenarnya we're human, right? So bila kata kita ni ada fasa, so aku ni pun ada fasa kan.